Semua orang akan hadapi hari-hari yang kita tak jangka benda tu berlaku. Yalah, nama pun hari yang buruk. Kita pun tak nak, kita minta elak kan. Tapi kalau dah ditakdirkan kita kena lalui hari yang buruk tu, kita kena lalui dia. Jadi antara perkara yang aku nak share dengan korang adalah satu nasihat daripada seorang penulis, Hafizul Faiz. Okay? Dia mengatakan bahawa yang pertama, kita kena sabar dan kita kena tengok keadaan itu dari lensa yang berbeza. Maknanya katanya sekarang ni kita tengah alami masalah tu, and then kita nak kena tukar sudut pandang kita terhadap perkara tersebut. Contoh paling ringan. Contoh, ada seorang anak kecil, dia terjatuhkan pinggan mak dia, dan pinggan tu adalah favourite mak dia, misal kata kan. Jadi di situ mak dia, first apa yang dia akan buat, mak dia akan marah lah, sebab that is favourite thing mak dia kan, pinggan tu kan. Mungkin ada corak yang mak dia suka apa, kalau lelaki mungkin tak rasa lah, tapi ini contoh. Jadi yang pertama, dia kena ubah sudut pandang dia. Apa dia? Contoh, maafkan saya kalau saya salah. Mak dia kena fikir, okey, sekarang ni anak aku terjatuhkan pinggan tu sengaja tak sengaja? Tak sengaja. Dia baru habis makan, dia nak bawa pinggan tu, nak bawa ke sinki saja, tapi dia terlanggar dinding ke, kaki tersadung ke, terpijak air ke, dia terjatuh dan dia terlepas. Who come first? Pinggan atau anak aku punya kondisi? Anak dalam keadaan shock. Kalau dalam keadaan terkejut, dimarah, perasaan anak tu macam mana? Pinggan tu habis dah gitu. Memang hati mak tu sakit, tapi pinggan anak, yang mana satu lebih bernilai? Okey, cukup contoh begitu. Kemudian apa yang aku nak kongsikan adalah, kalau korang lalui hari yang buruk, cuba korang lalui hari itu dengan perlahan. Sebab dalam dunia kita sekarang ni, kita terlalu pantas. Internet nak laju, nak search maklumat dah laju, makan minum pun dah boleh laju, nak ke sana kemari pun dah boleh laju. Kadang-kadang hidup kita terlalu pantas, sehingga kan bila kita lalui hari yang buruk tu, kita nak sangat buat keputusan dengan sangat pantas. Kadang-kadang benda tu tak logik di akal. Sepatutnya macam, kenapa kau boleh terfikir macam tu? Okey, sebab apa? Kita nak cepat, kita nak selesaikan benda tu. Cuba hidup dengan perlahan bila you alami perkara tersebut. Okey, seperti orang dulu-dulu ada that kind of privilege. Okey, dulu diorang tak ada social media, diorang tak ada phone. Bila diorang bergaduh dengan mak bapak, bila diorang bergaduh suami isteri, diorang tak terus up status ke, post ke dekat social media diorang kan. Diorang marah, bebel, duduk kat satu sudut tu, duduk diam. Lepas tu dia fikir balik, kat mana kesalahannya, siapa yang salah. Okay? So ada ruang untuk berfikir. Kalau dia melatah time dia tengah marah, akan mengundang lebih banyak perkara negatif. Betul tak? Betul. Dulu ada privilege macam tu, sekarang kita ada social media. Oh, benda tak kena buat video, viral, kita pula yang kena balik. Padahal kita kononnya nak minta simpati orang, tapi kita pula yang kena balik. Orang duk bantai, mental kita lagi breakdown. Apa pasal orang bantai aku pula? Tapi bila kita fikir balik, betul lah orang cakap, akulah yang salah. Kenapa aku nak memperbesarkan benda ni, nak post dekat social media? Betul tak? Betul. So kita kena adakan balik privilege tu. Sebabkan kita dah terbiasa dengan social media, so kita nak benda tu cepat. Itu yang pertama, slow down your life a little bit. Okay. Yang kedua, jangan lupa, hari ni kalau kita berhadapan dengan satu hari yang teruk dalam hidup kita, you kena ingat, kita masih hidup dalam kehidupan yang kita pernah doakan dulu. Cuma Allah nak uji kita je, supaya kita ni boleh ingat, aku rasa kan, mungkin sebab aku ni belum sembahyang isyak lah, lambat sangat tu, yang aku tiba-tiba jadi macam ni. Ataupun mungkin kawan tu, aku rasa mungkin hubungan aku dengan Allah ni ada renggang sikit lah, tu yang Allah nak test aku tu.
So ada that kind of pemikiran, memikirkan hikmah. Sebenarnya Allah nak tarik kita dekat. Okay, kita doa dari dulu. Oh ya Allah, macam contoh waktu saya sekolah dulu, arwah cikgu saya, Cikgu Aziz, pernah cakap dengan kami semua waktu kami tingkatan 5. Sekarang kamu belum nampak, satu hari nanti kamu akan nampak. Kamu kerja gaji berapa, kamu nak beli kereta, kamu nak kahwin, kamu nak beli rumah, dan kamu nak jaga keluarga kamu. Berapa kos kehidupan kamu seharian? Waktu tu, secara jujurnya, saya cakap dengan diri saya, aku ni boleh ke hidup lagi nanti? Nak bayar duit itu ini, nak makan lagi, ada ke duit? Bolehkah ada simpanan? Dok fikir macam tu. Tapi nak dikatakan secara perlahan-lahan, ialah kita pun berdoa lah, ya Allah pemudahkanlah urusan, ya Allah limpahkanlah rezeki kita dan sebagainya. Kita pun berusaha dan sebagainya. Bila saya renung balik, oh, doa-doa yang aku doakan waktu sekolah dulu, hari ni aku dah hidup dalam doa tu. Ada motor, ada kereta, makan cukup, boleh berbagi makan dengan kawan-kawan, dengan keluarga, boleh ada simpanan. Dan jangan lupa, Allah memakbulkan doa-doa itu, tapi ada waktu-waktu dia tertentu. Cuma kita dah terlupa. Sebab apa? Hidup kita nak ke depan. Esok nak apa? Perlu doa untuk besok. Sedangkan hari ni kita hidup ni dalam keadaan doa kita dah termakbul dah. Bila punya doa? Mungkin 10 tahun lepas, mungkin 15 tahun lepas, mungkin tahun lepas, 5 tahun lepas. Kita tak tahu. Mungkin kita ingat tapi kita dah terlupa. Jadi nak mengenangkan balik tu, duduk, relax. Hari ni hari kita teruk, tapi kita relax. Hari kita teruk pun, aku masih boleh duduk dalam rumah yang ada electricity, yang dalam rumahnya ada air, yang dalam poket aku boleh keluarkan duit untuk beli makanan, kan? So itulah sedikit sebanyak yang saya boleh kongsikan. Saya bukanlah penceramah bebas, tapi saya rasa saya nak cakap pasal benda ni. Sebab apa? Kadang-kadang tu saya tengok masalah semua orang semua lebih kurang sama. Jadi saya harap perkongsian saya hari ini dapat sedikit sebanyak memberi sudut pandang yang berbeza kepada penonton ataupun pendengar video saya. InsyaAllah in the next video kita akan berbincangkan tentang perkara yang berguna juga, insyaAllah.